Aku nak marah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam menunjukkan pukul 7 suku. Hari ni 7 suku dan dah sampai ke Kuala Cattle Farm Kuala Selangor. Sebab apa? Sebab baru ni share kehidupan kambing-kambing, lembu-lembu dekat Kuala Selangor ni ramai yang minat rupa. So hari ni dia nak share sikit pasal pygmy lagi. Pasal pygmy. Nampak tak tu? Nampak? Tak pandai buat live macam ni. Nak buat sikit pasal pygmy sebab ramai yang duk tanya pasal harga ni. Kau tengok ni. Nampak tak benda baru? Cuba korang toko yang datang apa ni. Ni rumah banglo yang kita buat dulu. Ni rumah banglo jantan dia. Yang ni apa? Dia tunjuk sikit. Kan? Yang ni apa? Korang tahu tak yang ni apa? Yang ni bukan rumah dia orang. Kita buat ni, kita buat pondok ni sebenar ni. Kita nak jadikan tempat visitor kita, budak-budak kita yang bagi makan untuk diorang lepak, untuk diorang duduk berehat dan sebagainya. Kau tengok sendiri apa jadi dengan pondok ni sekarang. Pondok ni dah jadi kawasan lepak diorang. Kawasan lepak pygmy tu sendiri ni aku nak marah ni. So kalau kau tengok budak-budak aku dah siap gantung dah pelepah kat sini. So asal dia nak sembang, dia nak cerita orang korang. Dia buat ni untuk kita melepak, untuk manusia melepak. Bila dia orang dah melepak ni sudah jadi tempat dia orang. So budak-budak aku pun randai sangat, dia dah siap gantung pelepah dah. So nakal tak nakal So guys, kalau korang nak tahu, lepas kita buat video-video pygmy ni kan, lepas kita share konten-konten pygmy, rupanya ramai yang berminat dengan pygmy ni. Ramai sangat yang berminat dengan pygmy ni. Kau tengok ni, si pendek. Yang tu dah lepas beranak. Kau tengok tu anak tu. Itu kalau dia tunjuk, kalau korang tengok video asal tu, dia tak beranak lagi. Yang ni dah beranak, kau tengok dia dapat 2 ekor. Bukan 2 ni 3 ekor dapat ni. Ni seekor lagi anak. Kan? So, yang ni tunggu masuk. Kau tengok. Yang ni lah ramai yang jadi rebutan Malaya. Rebutan orang kita ni. Yang ni kalau ingat lagi, omak dia yang panda tu. So, yang ni dah dekat umur dekat, tak salah dia dekat 9 bulan. Ramai duk tanya harga. Dan tak mampu nak jual sebab apa? Ni antara anak yang pertama lahir dekat Kuala Cattle Farm Kuala Selangor. So memang yang ni tak jual. Tapi kalau ada harga yang bagus, tak, dia tak jual. Memang tak jual. Dah tumbuh tanduk dah tu.